Okay, let's go. Assalamualaikum dan selamat datang ke sesi perkongsian ilmu kita. Saya Ustaz Raja Syahriz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan saya Ustazah Salwani. Hari ini kita nak bincangkan satu topik yang sangat asas ya, Betul tu. mengenai fitrah kejadian manusia berdasarkan sumber rujukan yang kita ada ni. Ya, sumber kita kali ini petikan dari bahan tasawur Islam tingkatan 4. Jadi kira misi kita hari ini nak fahamlah apa sebenarnya insan tu. Macam mana kita dicipta, apa perjalanan kita dan kenapa penting sangat nak jaga fitrah ni. Okey, jom kita mula. Jom. Sumber ni dia mulakan dengan definisi insan. Dikatakan kita ni makhluk ciptaan Allah SWT, tapi yang specialnya kita ada akal Ya, akal tu pembeza utama. dan ada tugas besar. 1, mengabdikan diri pada Allah. 2, memakmurkan alam. Ditekankan juga kita ni ciptaan terbaik. Macam dalam surah At-Tin tu kan. Betul. Ayat 4. Menariknya bila sebut ciptaan terbaik ni, ia bukan setakat fizikal je. Oh ya, Ya, tapi potensi akal, rohani. Lepas tu, sumber ni bawa kita ke asal-usul manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Abul Bashar. Bapa manusia. Yang menarik, Quran sebut, surah Sad ayat 71, asal dari tanah. Tanah ya? Tanah. Lepas tu ada dialog penting kan, Allah dengan malaikat pasal peranan manusia sebagai khalifah. Surah Al-Baqarah tu kan? Ya, ayat 30. Lepas tu perintah sujud hormat pada Adam, ayat 34. Tapi dari situ jugalah muncul cabaran awal kan? Pasal Iblis tu. Tepat sekali. Apa implikasi kisah Iblis tu pada fitrah kita ni? Besar implikasinya. Keengganan Iblis tu, sumber ni kaitkan dengan surah Al-A'raf ayat 17, bukan setakat peristiwa masa tu je. Maksudnya? Pengisytiharan permusuhan lah. Hasad dengki Iblis tu dia azal nak sesatkan manusia. Nak rosakkan fitrah suci kita. Jadi, dari awal lagi dah ada ujian lah ni. Memang dah ada cabaran untuk jaga setting asal kita ni. Okey, dari kisah Adam, kita beralih pula pada proses kejadian kita dalam rahim ibu. Ni pun, subhanallah, sangat detail dalam Quran. Yang selalu orang kagum tu kan, macam mana Quran cerita selari dengan sains moden. Betul. Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Dia sebut peringkat-peringkat tu. Mula-mula nutfah. Percantuman benih. Ya. Lepas tu alaqah. Macam segumpal darah beku melekat. Zygote lah kiranya. Lebih kurang. Kemudian mudghah. Macam seketul daging. Embrio awal. Ya. Seterusnya izam walahm. Tulang dulu, lepas tu dibalut daging. Detail tu. Sangat. Akhirnya jadi janin sempurna. Masa inilah ditiupkan roh. Biasanya umur 4 bulan macam tu. 4 bulan ya roh ditiup. Umumnya ulama sebut macam tu. Lepas tu lahirlah sebagai bayi. Masya Allah. Peringkat-peringkat ni kan, bila kita fikir balik, macam isyarat betapa hebatnya ciptaan Allah. Tepat sekali. Ya, bukan sekadar fakta biologi je tau. Tapi nak ingatkan kita asal-usul kita. Supaya kita syukur, sedar kekuasaan Allah. Dia hubungkan fizikal dengan rohani kita. Cakap pasal rohani, sumber ni ada sebut pasal perjalanan kita merentasi 5 alam. Boleh jelaskan sikit? Boleh. Perjalanan kita ni panjang sebenarnya. Mula sebelum dunia lagi. Pertama, alam roh. Masa ni, roh kita dah wujud, dah buat perjanjian dengan Allah. Oh, sebelum lahir lagi dah ada perjanjian. Ya. Kedua, alam rahim. Dalam perut ibu. Masa ni lah takdir asas kita ditulis. Rezeki, ajal. Ketiga, alam dunia. Ni tempat kita sekarang lah. Tempat uji, tempat ibadah. Tempat kita berlakon ni. Boleh kata macam tu. Keempat, alam barzah. Alam kubur, alam penantian lepas mati. Pemisah sementara. Betul. Dan kelima, alam akhirat. Yang ni kekal abadi. Syurga atau neraka ikut amalan dunia. Bila tengok gambaran besar macam ni kan, rasa kerdilnya kita kat dalam dunia ni macam satu fasa je. Semestinya, ia bagi kita perspektif. Dunia ni sementara, kena buat persediaan untuk alam seterusnya. Dan ini ada kaitan dengan kenapa kita ni istimewa. Keistimewaan insan ya. Surah Al-Isra ayat 70 sebut Allah muliakan anak Adam. Sumber ni highlight beberapa anugerah utama, akal fikiran. Yang membezakan kita. Betul.
Lepas tu, kitab sebagai panduan, Rasul sebagai contoh ikutan dan tanggungjawab besar sebagai khalifah. Khalifah tu macam pengurus bumi lah ya. Lebih kurang macam tu. Pentadbir, pengurus. Tapi anugerah ni semua datang dengan tanggungjawab kan? Mesti. Accountability. Sumber ni ada sebut pasal alam musyahadah dengan alam gaib. Apa bezanya tu? Dan kenapa penting? Okey, alam musyahadah ni alam nyata yang kita boleh nampak, rasa, dengar, dunia fizikal kita ni lah. Faham. Alam gaib pula, alam yang kita tak nampak. Macam malaikat, jin, syurga, neraka, akhirat. Kita tahu pasal ni dari wahyu, dari Quran dan sunnah. Jadi, kenapa penting bezakan dua ni? Sebab hidup kita ni bukan setakat apa yang nampak je. Tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah tu melibatkan kedua-dua alam. Kita kena buat baik ke alam nyata ni, sambil tu kena yakin dan bersedia untuk alam gaib. Baru lengkap. Jadi tindakan kita kat dunia ni ada kesan ke alam raib lah. Begitulah. Sebab tu menjaga fitrah kejadian kita ni sangat-sangat penting. Apa kata sumber pasal kepentingannya? Sumber kata, kalau jaga fitrah, kita dapat redha Allah. Iman jadi kuat. Betul. Boleh beza mana betul, mana salah. Hidup pun jadi harmoni. Dan kita dapatlah laksanakan tugas sebagai pemakmur bumi tu. Kan fitrah kita memang nak akui ada pencipta. Ya, surah Al-Ankabut ayat 63 tu kan, memang naluri kita cari Tuhan. Jadi macam mana cara praktikal nak jaga fitrah ni? Sumber ada bagi cadangan kan? Ada. Beberapa cara praktikal disebut. Pertama, jaga akhlak. Jaga kesucian diri. Macam surah Asy-Syams tu, ayat 9-10. Berjayalah orang yang sucikan jiwa dia. Jaga dalaman dululah. Ya. Kedua, bina keluarga yang baik, yang bertakwa. Rujuk surah An-Nisa ayat 1. Keluarga tu asas. Betul? Ketiga, jaga hubungan sesama manusia. Persaudaraan, saling nasihat. Macam surah Al-Hujurat ayat 10. Komuniti yang sihat. Dan keempat, laksanakan amanah. Berlaku adil. Macam surah An-Nisa ayat 58. Semua ni tindakan aktif lah, bukan pasif je. Tepat sekali. Kena usaha jaga desain asal kita ni. Jadi kalau nak simpulkan kan, perbincangan kita hari ni dah sentuh macam-macam. Dari asal kita, Nabi Adam, proses kejadian dalam rahim yang detail tu, Ya, yang menakjubkan tu. perjalanan kita merentas 5 alam, Roh, rahim, dunia, barzah, akhirat. keistimewaan kita sebagai insan yang ada akal, ada panduan. Dan tanggungjawab sebagai khalifah. Dan akhir sekali, kenapa penting sangat dan cara nak jaga fitrah kita ni. Satu gambaran yang cukup menyeluruh lah. Betul. Jadi sebagai renungan akhir untuk anda semua yang mendengar ni kan, cuba fikir sejenak. Bila kita dah faham sikit sebanyak pasal fitrah kejadian kita ni, dari mana kita, kenapa kita kat sini, apa tugas kita, macam mana pemahaman ni boleh bantu kita secara peribadi. Bantu macam mana tu? Bantu bagi kekuatan, bagi panduan untuk kita hadapi macam-macam cabaran hidup zaman sekarang ni. Kan banyak benda kompleks sekarang. Oh, menarik soalan tu. Macam mana kefahaman ni jadi internal kompas kita ya? Lebih kurang macam itulah. Itu dia, satu soalan kebat yang bagus untuk kita fikirkan. Cuba ya, para pendengar, renung-renungkan jawapannya. InsyaAllah. Sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Kita jumpa lagi dalam sesi akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.